Hai semua, jom saya nak share bihun goreng simple dan sedap. Sedikit cili kering yang telah direndam air panas, sedikit belacan, bawang putih dan juga bawang besar. Kisar dengan sedikit air hingga lumat. Okey, panaskan minyak secukupnya. Kita goreng ayam yang telah dipotong kecil. Goreng sehingga masak ya. Okey, bila dah masak, kita ketepikan. Kita tumis bahan kisar tadi sehinggalah pecah minyak. Pecah minyak macam ni tau, baru sedap. Kemudian kita tambah 2 sudu besar cili sos. Perasakan garam dan gula secukupnya. Masukkan bihun yang telah direndam sehingga lembut. Saya guna 1 paket bihun tau. Kemudian kita masukkan sayur sawi, ayam yang telah digoreng tadi. Akhir sekali kita masukkan tauge dan juga kucai. Kita gaul rata semua, masak sehingga sayur layu tau. Okey, dah siap. Dapat bau tak? Sedap tak buat makan pagi ataupun makan petang. Selamat mencuba.